Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran TV PSS SKKT Pilihan 3. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti program Quran Hour, iaitu satu program yang bertujuan mengajak warga sekolah untuk mendekati, membaca serta memahami isi kandungan Al-Quran. Bagi program kali ini, kita akan mendengar bacaan daripada surah Al-Muzammil yang akan dipimpin oleh Ustaz Safari. Semoga melalui program ini, kita semua dapat menambah ilmu, meningkatkan keimanan serta mencintai Al-Quran. Tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama mendengar bacaan surah Al-Muzammil oleh Ustaz Safari. يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم. Muzammil hadir sebagai solusi Al-Quran kepada keadaan ini, bahawa kebangkitan tidak bermula dengan langkah besar di hadapan manusia, tetapi dengan satu tindakan kecil, iaitu bangun pada malam yang hening seorang diri untuk membina hubungan dengan Allah melalui solat, zikir dan penyerahan diri kepadanya. Ayat 1 hingga 10, membina kekuatan dalaman. Melalui ayat-ayat awal surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu Wa Taala membentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi daripada surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 10, kekuatan rohani sebagai asas kepada pelaksanaan tugas fizikal seorang khalifah. Ayat 11 hingga 19, membangunkan tanggungjawab tanpa bergantung kepada pengesahan atau penilaian manusia. Ayat ke-20, menyedari dan menguras beban emosi dalam menunaikan amanah sebagai khalifah. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan surah Al-Muzammil yang telah disampaikan oleh Ustaz Safari sebentar tadi.